Saya nak tanyalah, bila perhilitan, kenapa pisahkan ibu gajah dengan anak gajah? Kan perhilitan. Sepatutnya menjaga, kenapa pisahkan? Kalau kata dia tak ada ibu pun bagi ibu tumpang kan? Sebab orang ni macam mana pun dia tak boleh jadi mak kepada gajah tu. Maaf saya kata, setakat panggil boleh. Tapi untuk menggantikan peranan seekor ibu gajah itu mustahil sama sekali. Jadi kita ni menghormatilah. Menghormati haiwan itu, kehidupan itu. Tak boleh nak ambil tugas mentah, oh kita bubuh kita panggil mama, kita nak jadi dia, kita bagi dia susu botol lah gini. Bukan macam tu. Tuhan tak suruh ni pergi buat binatang tu, haiwan tu macam tu, tak suruh. Burung pun tak suruh burung. Saya tanya, semacam mana baik pun manusia ni, semacam mana hebat pun dia tidak boleh menggantikan peranan ibu gajah itu. Macam anak kita lah, kita suruh gajah jaga nak, boleh? Saya nak tanyalah juga, biarlah. Saya nak tanya, anak kita beranak-beranak, kita pisahkan, oh kau pergi suruh gajah jagalah anak ni, boleh? Saya nak tanya. Sepatutnya peranan, maknanya kalau dia duduk dalam kumpulan dia, anak gajah tu kalau contoh dia tak ada mak, dia ikut sama kawan-kawanan dia. Mana dia boleh ikut orang? Masing-masing dah rasa macam, oh dah baik sangat. Memang semua, kalau nak tunjuk baik, tak pisahkan ibu gajah itu dengan anaknya. Nak cakap baik macam mana? Kalau kita tunjuk sebaik mana pun kita, kalau kita baik, kita bagi anak tu dekat mak dia. Bukan kita pisahkan, buat kurungan cantik-cantik dekat dia apa semua. Lepas tu, nak buat apa dengan dia? Malaysia ni dah sediakan taman negara yang tidak boleh diceroboh pun oleh manusia. Itu adalah tempat gajah, haiwan yang dilindungi di situ. Tapi manusia hari ni tak cukup lagi kat kebun mana masuk tu menceroboh taman negara. Sebab kamu kacau tempat dia keluar tu bagi tahu. Jangan kacau lah tempat dia tak kacau kita. Lepas tu, timbullah pula konflik. Dia panggil tu konflik manusia dengan gajah. Maknanya gajah ni pergi serang kampung manusia lah. Manusia kampung-kampung kita ni dia keluar. Sebab gajah ni adalah haiwan yang paling cerdik di dunia. Paling kuat ingatan dia. Paling pandai dia jaga kumpulan dia. Kita tak payah nak sibuk-sibuk nak pergi jaga keluarga dia. Tak payah nak sibuk-sibuk nak jaga anak dia. Dia ada mak dia jaga. Pisah-pisahkan otak letak kat mana. Kadang-kadang aku fikir tunjuk hebat mana kita daripada ibu dia. Dah berapa banyak gajah lahirkan anak dia hidup elok aja. Nak tanya? Berapa banyak tu gajah yang hidup tu bukan kamu yang bela. Mak dia yang bela. Mak gajah tu, kawan-kawanan dia yang bela. Banyak yang beratus-ratus hidup. Tak ada pun dia hidup dengan orang. Dia hidup sama-sama dia je. Kamu duk kacau dia, kenapa? Kita ni kan, kita hidup, kita jaga kita, keluarga kita, manusia. Kita jaga diri kita. Kita jangan kacau. Tuhan dah buat elok-elok. Haiwan itu tempat dia di hutan. Bukan ambil dia, pergi tangkap, pergi kurung dia. Bukan. Dia pergi kawal, melindungi tu, maknanya ada chip. Bila dia tangkap, dia pasang. Bila pasang chip kat situ, dia pantau melalui satelit. Tak payah sibuk-sibuk nak pergi kacau dia dekat hutan tu. Maknanya dia ambil untuk pasang chip tu. Dia jaga melalui satelit, mana tak ada serangan daripada pemburu haram ke. Itu maksud dia. Bukan kamu pergi ambil. Itu gunanya satelit. Lepas tu kamu salah guna. Kamu tak payah sibuk-sibuk dah. Negara ni, dunia dah sediakan kemudahan. Pantau dia melalui satelit. Kamu pergi tangkap, pergi bawa dia ke mana? Kamu ingat, kamu cocok tu dengan besi tu yang ada tu, yang kamu bawa kayu tu, ada besi kat situ kan? Kalau aku jadi gajah tu dah lama pendek-pendek ke orang ni. Betul? Tak ada gajah ni yang nak dengar cakap manusia. Nak cakap. Tak ada gajah, melainkan memang ada suntik dia dengan ubat penenang. Dia ada sukatan dia pula. Oh, tak ada maknanya. Kalau orang gila tu tengah mengamuk, kau jalan dekat tepi jalan, dia orang gila, kau usik, dia marah tak? Tak boleh kawal. Ini kan haiwan. Kamu tak payah cakap lah. Kamu nak baca ayat banyak mana? Kalau kamu tiada sangat, kamu tak payah pakai ni jentera, tak payah panggil sanung ke, tak payah panggil apa. Kalau kamu hebat boleh menundukkan haiwan itu, kamu pergi tunduk sendiri. Kamu pergi tangkap dia buat balik. Sebab nak tak nak, memang depan mata kasar kami ni, kamu tak suntik, tak tembak dia dengan ubat pelali. Kamu ingat, itu gajah. Tak payah nak cakap hebat mana kamu. Potong lengan aku ni lah, aku cakap. Lepas tu kalau dia kuat-kuat, dia duduk, dia dengar pandangan dia kosong, itu kesan dia lah. Kesan dia. Kita balik kepada fitrah. Fitrah manusia dan fitrah haiwan. Jangan kita nak bawa haiwan masuk ke dalam kehidupan kita. Dah kenapa kamu? Tuhan tu suruh jaga, menyelamat, melindungi dia daripada ancaman pemburu haram. Tu maksud dia, dia tak ada. Bukan yang pemburu haram itu yang jadi ancaman, tetapi
perhilitan yang kita panggil rumah gajah itu yang menjadi ancaman kepada haiwan terbabit. Dan saya tahu ramai pun dekat perhilitan yang tukang tangkap tu tidak tahu pun agenda apa yang ada di dalam office ketua dia. Itulah.